Kini daripada pokong lah tu surat beli, dan ni dia bagi box. Ni bentuk dia sejari. Lepas tu dia bagi serial number. Serial number ni penting tak ya? Oh, dia bagi apps jugalah. Certify app. Oh, boleh try scan ni. Oh, belakang 999. Okay, yang ni boleh buat pajak gadai lah ni. Biasa kalau pajak gadai ni, kita kalau nak pajak kena 1.5 ke atas. 1.0 lah kalau nak pajak. Ni lebih 1.0 lah, 1.5. So kita boleh pajak lah kalau kecemasan kan. Lepas tu emas ni dia meningkat setiap tahun, dia punya nilai dia. Banding dengan duit, dia susut nilai.